Assalamualaikum. Nama saya Uzair bin Abdullah. Saya pelajar PDPP Perdana. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkenaan infografik, yang di mana infografik ni melibatkan reka bentuk pembelajaran lah. Yang di mana saya memilih model Azure. Yang di mana model Azure tu uh, dia terdiri daripada Analyze Learner, S, State Objective, S yang kedua, Select Method, Media and Materials, U adalah Utilize Media and Material, R, Require Learner Participation, dan E, Evaluate and Revise. Okay, jadinya untuk model Azure ni, yang pertamanya adalah menganalisis pembelajaran, yang di mana A ni dia mempunyai uh, tiga aspek lah, yang di mana dia mempunyai ciri-ciri umum, pengetahuan ataupun pengalaman sedia ada, dan juga gaya pembelajaran. Okey. Okey, yang pertama kita lihat dekat sini uh, ciri-ciri umum. Okey. Okey, yang di mana okey, yang mana ciri-ciri umum ni terdiri daripada lokasi, bilangan murid, umur, jantina. Okey, seterusnya dia juga mempunyai ciri-ciri kaum, yang di mana kaum mempunyai kaum Melayu, kaum Cina dan juga India. Okey, seterusnya ada taraf sosioekonomi, ada B40, M40 dan juga T20. Seterusnya gaya pembelajaran, yang di mana mempunyai visual, auditory dan juga kinestetik. Okey, dan yang terakhir untuk menganalisis pembelajaran, yang di mana pengalaman sedia ada. Okey. Okey, sebelum tu untuk model Azure ni saya memilih uh, tajuk unit 9 bersih dan selamat, iaitu emosi saya. Ini juga merupakan subjek daripada pendidikan kesihatan tahun 1. Okey, untuk tajuk emosi saya ini, pengalaman yang sedia ada adalah murid pernah melihat emosi di situasi sebenar dan juga alam maya. Seperti contoh, dia pernah menonton uh, laman sesawang YouTube ataupun di kaca televisyen. Seterusnya, murid sudah biasa dengan aktiviti kumpulan dalam bilik darjah, dan juga murid tahu bagaimana menggunakan teknologi di kelas, dan juga murid mempunyai pengalaman menjawab Kahoot di rumah. Sebagai contohnya, subjek-subjek lain yang telah memberikan soalan-soalan Kahoot uh, ataupun soalan-soalan tambahan Kahoot yang melibatkan pelajar untuk menjawab. Okey, so sebagai contohnya, kita boleh lihat kat sini uh, info-info yang terdapat dalam menganalisis pembelajaran ini. Okey, so ini adalah senarai nama uh, daripada uh, kelas 1 Pintar. Okey, kat sini anda semua boleh lihat dia mempunyai nama penuh, jantina, kaum, taraf sosioekonomi dan juga gaya pembelajaran. Okey, ini adalah penjelasan ataupun pengelasan isi rumah, yang di mana B40 adalah kumpulan yang berpendapatan rendah, M40 kumpulan berpendapatan sederhana, T20 adalah golongan dengan isi rumah tertinggi, yang di mana B40 ni 5,250 ke bawah, M40 antara 5,250 hingga 11,819, dan untuk T20 11,820 ke atas. Okey, seterusnya untuk gaya pembelajaran ada visual, auditory dan juga kinestetik. Yang di mana visual adalah kecenderungan seseorang individu untuk belajar melalui
penglihatan dan juga pemerhatian. Okay, sebagai contohnya, dia cenderung melihat gambar ataupun video. Okey, seterusnya auditori yang di mana gaya pembelajaran yang melibatkan pendengaran. Okey, yang sebagai contohnya di dalam kelas disampaikan melalui pendengaran. Sebagai contohnya guru memberi ilmu ataupun input dan juga murid mendengar. Okey, seterusnya untuk kinestetik yang di mana pembelajaran yang melalui pergerakan fizikal. Okey, secara tak langsungnya untuk kinestetik ni dia lebih kepada inilah subjek ataupun pembelajaran yang melibatkan pergerakan. Okey. Okey, seterusnya untuk info seterusnya bagi model Ashworth yang di mana nombor 2 iaitu menyatakan tujuan, iaitu objektif pembelajaran lah yang di mana pada akhir pembelajaran ini uh, murid dapat memberikan contoh perasaan yang dialami iaitu gembira, sedih, takut, marah dan juga malu. Seterusnya, murid dapat menunjukkan cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. Okey, untuk menyatakan tujuan ni, saya telah merujuk kepada DSKP PJPK tahun 1. Okey, yang di mana uh, kita boleh lihat dekat standard prestasi ini iaitu tahap penguasaan bagi murid-murid lah yang di mana uh, dapat memberikan contoh perasaan yang dialami iaitu gembira, sedih, takut, marah dan malu dan juga uh, menunjukkan cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. Okay, so ini adalah rujukan yang saya ambil daripada DSKP PJPK tahun 1. Okey, seterusnya adalah memilih kaedah, media dan juga bahan. Yang di mana kaedah yang digunakan adalah berpusatkan murid dan juga demonstrasi. Okey, media cetak iaitu dadu emosi, media elektronik iaitu komputer riba, internet dan juga projektor. Dan juga bahan dadu emosi, Kahoot, Canva dan juga video. So ini adalah uh, pautan video. Mari kita lihat. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster on Adapted So ini adalah pautan daripada aktiviti tambahan yang di mana aktiviti ini dilakukan untuk murid terlibat secara langsung iaitu dengan menyanyi lagu pembelajaran iaitu mengenal emosi. Okey. Seterusnya kat sini kita boleh lihat pautan iaitu pembelajaran yang di mana di sini kita boleh lihat definisi emosi dan juga mental. Seterusnya pengurusan mental dan juga emosi. Kita boleh lihat juga jenis-jenis emosi. Kita ada kepentingan mengurus emosi, cara meluahkan emosi dengan baik dan juga ini adalah permainan pada sesi kemuncak pembelajaran untuk emosi saya ini. Okey. Jadi sekiranya setelah kami ataupun saya selesai melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menguji tahap kognitif murid-murid, saya sediakan satu kuis iaitu menggunakan aplikasi Kahoot yang di mana murid-murid boleh masuk ke dalam laman sesawang Kahoot ini dan juga boleh teruskan untuk menjawab soalan-soalan yang telah diberikan. Okey, seterusnya untuk kita lihat
pada dadu emosi, di sini saya sediakan pautan video pembelajaran lah. Okey, Okey. cikgu nak Seterusnya, kamu teka apa yang cikgu sedang buat ni? okey. Okey, di sini di mana permainan ataupun pada sesi kemuncak pembelajaran, uh, kita ataupun saya melibatkan murid-murid untuk melakukan aktiviti iaitu dadu emosi, yang di mana murid-murid perlu membaling dadu tersebut sekiranya murid mendapat emosi iaitu takut, murid perlu lakukan emosi takut kepada murid-murid yang lain. Okey, seterusnya kita ada memanfaatkan media dan juga bahan. Okey, dalam model Ashworth ini kita ada memanfaatkan media dan juga bahan, yang di mana semak ataupun kaji bahan sumber, yang di mana uh, guru menyemak bahan seperti buku teks, video, lagu dan cerita pendek berkaitan dengan emosi, bagi memastikan kesesuaian dengan tahap murid. Seterusnya, sediakan bahan yang di mana bahan seperti yang anda lihat, yang di mana pada pautan Canva tu saya telah memasukkan emoji-emoji yang bersesuaian mengikut standard pembelajaran. Okey, seterusnya sediakan persekitaran yang di mana mewujudkan suasana kelas yang selesa dan mesra. Okey, seterusnya sediakan pelajar yang di mana melibatkan murid dalam aktiviti pemanasan seperti permainan ekspresi wajah. Dan terakhir ialah sediakan pengalaman pembelajaran yang di mana seperti yang anda lihat, permainan dadu emosi itu dapat menambahkan input ataupun ilmu dan juga pengalaman murid-murid bagaimana untuk meluahkan emosi dengan keadaan yang bersesuaian. Okey, seterusnya uh, melibatkan pelajar yang di mana tugas kolaboratif yang mana berpasangan dalam pembelajaran maklum balas, iaitu guru memberi pujian dan juga cadangan untuk penambahbaikan dengan segera. Dan seterusnya adalah kaedah pembelajaran yang menarik, yang di mana untuk pembelajaran bagi emosi saya ini, saya telah menggunakan kaedah permainan iaitu dadu emosi dan juga untuk menarik perhatian murid. Okey, seterusnya soalan iaitu sentiasa mengemukakan soalan untuk menguji minda murid. Okey, so dekat sini melibatkan pelajar, anda semua boleh lihat pada rancangan pengajian harian. Okey, yang di mana di sini anda boleh lihat strategi pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, yang di mana di sini saya menggunakan kaedah demonstrasi agar murid mendapat sedikit sebanyak pengetahuan berkenaan emosi. Okey, so setelah diakhiri dengan set induksi, uh, saya telah ke fasa perkembangan iaitu mengenali emosi. Okey, seterusnya mengekspresikan dan juga mengurus emosi dengan betul.
Okey, seterusnya setelah saya memberikan pengetahuan ataupun teori terhadap pembelajaran emosi saya kepada murid-murid, saya terus ke fasa kemuncak yang di mana uh, kit- saya mengadakan satu aktiviti permainan iaitu dadu emosi yang di mana murid-murid tersebut perlu membaling dadu tersebut untuk mendapatkan emosi apa yang perlu murid-murid itu ekspresikan. Okey, dan terakhir untuk model Ashworth ini adalah uh, menilai dan menyemak semula. Okey, yang di mana penilaian pembelajaran, penilaian formal, saya telah menggunakan aplikasi Kahoot yang di mana sekiranya murid-murid telah menjawab soalan-soalan daripada aplikasi Kahoot itu, saya boleh mendapatkan keputusan untuk bagi murid-murid yang telah menjawab, dan juga saya boleh menyimpan keputusan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan bahan ataupun bukti yang mana murid telah menjawab soalan tersebut. Untuk penilaian informal, soal jawab setelah habis sesi pembelajaran, pemerhatian dan juga aktiviti perpasangan. Yang di mana kat situ kita nak lihat sama ada murid faham ataupun tidak berkenaan dengan uh, topik pembelajaran dan juga pengajaran bagi emosi saya ini. Okey, untuk penilaian pengajaran iaitu media dan bahan, yang di mana media dan bahan yang relevan dapat membantu murid mencapai objektif pembelajaran persekitaran. Susun atau kerusi dalam bentuk U membolehkan permainan kumpulan di jalan dengan lancar. Okey, seterusnya pencapaian objektif iaitu murid dapat memberi contoh perasaan yang dialami iaitu gembira, sedih, takut, marah dan juga malu. Dan yang terakhir, aktiviti pembelajaran yang di mana aktiviti pembelajaran dapat membantu murid mencapai objektif pembelajaran dan penglibatan aktif dalam pembelajaran. Okey, jadi itu sahaja pembentangan berkenaan infografik bagi reka bentuk pengajaran yang di mana saya telah memilih model Ashworth untuk dijadikan panduan sebagai saya punya pembelajaran kepada murid-murid. Sekian, itu saja. Terima kasih.